Hai korang, dalam video ni saya nak tunjuk cara buat air balang coklat Belgian dengan menggunakan powder daripada Lemans brand. Yang dalam video ni kita guna satu paket je 500 gram sebab tu pun dah pekat dah. Okay, lepas masukkan satu paket, untuk permulaan ni kita masukkan air panas sebanyak 1 liter sebab saya nak bagi dia mudah sikit larut. Dan kita tambah lagi 4 liter air biasa, jadi total semua jadi 5 liter lah. Dan 2 susu pekat. Lepas tu kita kacau-kacau dia sikit. Oh, nampak tak warna dia? Lepas tu kita masukkan ais lah. Ais ni kita guna satu beg besar. Kalau dekat tempat saya ni harga dia dalam RM5.5. Kalau korang beli direct daripada lori ais, dia murah sikit. Kalau beli dekat Boncet tu dia agak sedikit mahal. Dan yang last kali kita masukkan 2 tin susu cair supaya kita dapat naikkan lagi rasa lemak dia tu. Maka inilah dia air balang Belgian coklat, yang mana daripada awal video tadi saya tunjuk kita hanya guna satu paket je. Kalau korang ada balang yang mungkin yang kecil sikit, saiz 26, 28 macam tu, mungkin dia akan ngam-ngam lah sampai atas. Macam ni kita guna balang besar, jadi kita nampak dia macam separuh je. Untuk bacuhan ni korang boleh dapat 30 hingga 40 cup saiz 16 ounce. Dengan menggunakan powder keluaran kami, korang akan dapat hasil minuman yang pekat, likat dan rasa yang sangat-sangat sedap. Sebab powder kami guna sikit pun dah cukup.